Tanpa kami sedar, sebenarnya perjalanan kami berempat dah hampir sampai ke penghujung. Kita pergi 4 orang. Dari jalan bersalji, air terjun, setiap tempat ada cerita tersendiri. Dan semuanya membuatkan kami lebih menghargai betapa indahnya ciptaan Tuhan. Dan ini adalah episod terakhir kami sebelum kami benar-benar mengakhiri cerita pengembaraan ini. You all, kita nak masak ni Maggi goreng je. Maggi goreng pun belum tentu you all ada duit nak masak. Selamat datang ke Iceland! Hello guys, kita dekat Aku Ready. Hari ni kita ada aktiviti sikit tapi datang bandar kejap sebab kawan kita orang nak tukar duit. So dia orang pergi tukar duit. Kita jalan-jalan merenda. Tengah Halus betul ha. So basically semalam baru turun salji dekat sini saja. Baru turun snow. Yang ikutkan tempat kita, Airbnb kita tu turun juga tapi macam Dia halus sikit je. Sikit Dia turun sangat. sikit je. Ada tapi sikit je. Dia pintam macam tu je. so Tapi sekarang ni tengah cloudy. Anytime kalau dia nak turun, dia turun. Tu je saya. Dia kalau cloudy, dia nak turun, dia turun lah. lembut ni ah. Wahai. Wow. Pusing je lah ke kiri. Tu dia orang. Mana? Tu ada Syam. Betul lah tu. Kecucuk. Oh ya ke? Percuma? Ada charges tadi. Ambil nak? Berapa? Charges tu lebih. Berapa? 200. You tukar? Biarlah rahsia. You tukar Ni tak. Ada RM2 berapa? RM2 pula. Euro berapa? berapa ni? Tak payahlah ya. Agak-agak je. Euro jadi dapat. 70,000. So charge dia RM200 ke? US. Okey, mahal juga. Charge dia RM500. 500. RM200. RM200 dalam 50 lah. 50 euro lah. Dia charge. Betul tak? Mahal jugalah. Kalau money changer pun lagi mahal. Lagi mahal lah baru nak cakap. Oh, Lagi mahal kalau pakai money changer. Okay, jom. Do you want to go around? Kira orang jalan dah tadi ke situ. Tapi kita jalan sana. I tak nak pergi jalan. You nak bawa kereta? Of course. Okay, jom. Tak saja pun. Tengok, kita tak pakai ni pun okey, boleh tahan. Dia kalau yang ni bersejuk betul kan, sakit rasa. Cocok muka ni pedih rasa. Macam ni, relax biasa je. Dia rasa dingin je lah. Kita tak cari lagi oleh-oleh ni. Beli kat bonus je. Bonus dah ada check tak ada. Tak, I mean Kitchen ke apa ke tak ada? payah beli kitchen. Syah, So, nak beli apa? beli coklat je. You beli coklat harga 300-400 tu. Baru RM3, RM5. Bagi je kat dia orang. Bagi je Syah. Asalkan ada tulis Iceland. Dah. Tapi untuk I nak. Yelah. Untuk kita. Kat dekat Vic pun boleh kot singgah. Sini ke kan? Of course. Lepas tengok whale. Ya kan? Of course lah, dik. Begin to look like Christmas. Pahit. Pahitnya. So memang betul, diorang ni memang kena suka minum kopi raw. Selesai di bank, kami akhirnya bergerak ke destinasi pertama kami pada hari itu. Tapi sebelum sampai, kami singgah di satu viewpoint dan menikmati keindahan Bandar Aku Ready dari jauh. Sekarang kita berada di View Aku Ready. Kita nak main snow. Tengok Fat ambil gambar. Wah, cantik. Tapi depan tu dia macam cloudy kan. Mesti
snow turun. Dia macam ada kan? Ada saji Dia sikit-sikit. gerimis-gerimis kan? Sekejap lagi mesti ada ni. Kan tengah turun sikit. Ya, dia macam hujan juga. Dia macam rintik-rintik. Tu sana tu dah mesti kat atas tu tengah turun lagi. Nanti kita nak naik atas tu tau. You all tak ada tau macam Sekejap, ni. sekali lagi. Cantik tau kita. Lagi. Yo, let it snow, let it Kejap. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh. Kita nak pergi air terjun. Kita nak tengok air terjun yang tercantik di Iceland yang terbesar di Iceland. Let's go! Hai rakyat Malaysia. Nama saya Siti Nurhaliza. Tapi klon lah. Sopi dik. Oh my god. Cantik ya? Biasa je. Berangin juga. Rinduku padamu, oh kanda idamanku. Oh, ada orang main drone? Mana? Tengah apa? Membesar pula drone-nya. Walaupun cuaca agak mendung masa kami sampai, air terjun ni tetap cantik. Suasana sangat tenang dan pemandangan sekeliling menjadikan tempat ni bertambah cantik dan sangat memorable untuk kami. Oh my god. Cantik Syah. Wah, cantik. Ni kenapa ni ada bayang-bayang ni? Ni Ha. Buang, tak nak. Ni. Ambil sekali lagi. Menangisku sendiri, ketawa pun sendiri. So guys, kita dah dekat Godafoss. Itulah Godafoss. Air terjunnya berbentuk bulat macam tu. Diorang cakap kat sinilah Tuhan diorang mandi. Itu dia panggil Godafoss. Okay, ready? 3, 2, 1, go! 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 3, 2, 1, go. Go, go. Yeah. Sekejap. Okay. Go, go. One more. Kenapa? Terjunam ya? Terjunam ya? One more. Okay. Okay. Terjunam ya dia punya tu. Jatuh eh? Ha. Syah duduk Dapat kat tak? situ. Jatuh. Memang tak ada terbang rendah. I rasa sebab signal akan lost tau bila dia bermukit macam ni. Godafoss. Wow, sini lagi lawa. Yeah. Sini cantik. Ada orang ni. Ya. Okey, Boleh? buat video kat sini cepat. Okey. Buat lagu ni lah. Lagu apa? Lagu bersuara. Okey. Ada yang punya kepada istri dua, kanda sayang padamu, oh kepada istri. Wah, ada snowfall. Kita dah ada salji turun-turun di sini. Bestnya ada salji, kita dapat gurun, laut, sungai, tasik, apa lagi? Air terjun, snowfall, Main snowmobile. snowball. Sekejap lagi kita nak main dog sleigh. Terima kasih, Fad. Terima kasih kepada kakak Fadrullah, Muhammad Fadrullah Ismail kerana beliau lah yang banyak mensponsor. Ya. Beli tu, bayar ni, bayar tu, bayar ni. Kalau kita tidak lah nak pergi dog sledge lah, snowmobile lah. Apa lagi? Tidak lah. Yeah.
Wih, cantik. Okay guys, itu saja untuk Godha Falls. Yes, kita dah settle untuk Godha Falls. Yes. And kita nak pergi ke next destination yang ini memang best dan menarik. So korang kena tunggu. Kita nak main lah, basically kita nak main. Kita nak main game, nak main permainan, kita nak main sesuatu. Kita tengah snowfall sebenarnya ni. Yeah. So, tapi dia tak ada heavy sangat. Dia manja-manja. je. Apa benda tu? Iglo. Tak sure. So, bestnya. Yes. Jom. Kita berhenti kejap, nak cari makan sikit and then nak isi minyak before kita bergerak ke next destination. Berapa ribu ni? Kita orang berehat sekejap sebelum bergerak ke aktiviti pada hari itu. Kebetulan kat sini ada kedai menjual banyak jenis barang dan hadiah untuk korang bawa balik. Kita jumpa banyak fridge magnet tapi semua mahal. So kat sini macam agak okey lah. Kita orang sempat jemu mata dan beli sikit lah buah tangan tapi tak banyak sebab harga kat sini agak mahal sebenarnya. Aurora pun boleh. So kat sini ada kedai souvenir. Apa nak? Macam mana sebut lah. So, yang bestnya, semua barang-barang diorang ni sangat cantik dan agak rambang mata jugalah nak pilih. Bila dah sampai negara yang agak mahal ni, macam biasalah, fridge magnet pun dah agak cukup dah untuk kita bawa balik sebagai kenangan. Kat sini pun ada jual makanan macam roti, muffin and coffee, cukup untuk alas perut. okay, kita dah beli. Apa yang ada? Oh, ada muffin. Kita orang dah sampai dekat. Yes, kita orang akhirnya sampai untuk aktiviti hari ni, which is dog sledding. Excited sangat sebab tak sabar nak rasa pengalaman naik dog sledding ni. And kita orang diberitahu yang aktiviti ni akan dilakukan di sebuah tasik beku berdekatan dalam lebih kurang 15 minit perjalanan dari sini. Warm glove. Geram ni nak je ku cubit-cubit. So cute. Sebelum kita orang bergerak ke tempat yang sepatutnya, kita orang debrief sikit tentang tempat ni. And kalau korang nak tahu, kebanyakan Siberian Husky ni dibawa dari Rusia. Aktiviti ni sebenarnya mengambil masa selama 2 jam jugalah. And actually kita orang memang diberi peluang untuk tengok Siberian Husky ni dengan lebih dekat. Sampai je dekat tasik, kita orang terus dibawa ke sledding yang disediakan. Wah. Dia. Jom. Tengok dia colored. Okay, jom kita pergi sana. Kita orang diberitahu yang aktiviti ni dilakukan 2 kali je dalam sehari, iaitu pagi dan petang. Okay, this one is break. Habis debriefing, kita orang siap-siap tak nak untuk break. mulakan. And here we go. Wah. Comel. Okay. Oh. Jangan lupa berhenti. Okay. 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 Okay, go. Ya. Saya. Merasai pengalaman ni merupakan satu memori yang indah buat kami. Tasik yang terbentang luas dan
hanya kami je yang ada kat situ membuatkan kami rasa bersyukur. Okay. Sebab Tengok ini mata dia. merupakan satu keinginan yang kami mahukan. Yang pastinya, Fad adalah orang Fad yang sini, paling Fad. happy dan dialah yang paling Dia masih ingat excited. je punya ni kot. Minum air, terlalu minum air. Tengok Fad. Mata dia ni sebelah asing-asing tau, lain-lain tau. Yang ni mata dia lain-lain. Ni. Okay. Yang tu tak lari. Nakal Kenapa dia tak nak lari? Dia tak nak pergi. Main lagi lah tu. Okay. Selesai dog sledding, kami bergerak pulang dan esok adalah hari terakhir kami. Dan kami ada satu lagi aktiviti untuk dihabiskan. So ni, kita nak whale watching. Kita nak whale watching. Tak tahu berapa lama, tak tahu sejauh mana. Tengok whale yang ada ke tidak. Yes. Adalah. Ya, lepas saya. Aduh. Hang burung. Sukalah. Ya. Dapat tengok whale. Lepas tu whales-nya tak ada. Macam mana? Ni tak pulangkan duit. Ya. Cantiknya Gila Sky. Clear Sky. Okay, so guys, sekarang kita dekat Reykjavik. Kita nak tengok whale watching. Dia tak tahu berapa lama kat kapal ni. Tapi sejuk beku. Ya, sekarang kita baru sampai, so tengah tunggu untuk bergerak ke tempat tengok Paus ikan ni lah. paus lah. Kita berharap adalah rezeki untuk tengok ikan paus. Dapatlah pausnya. Bersama Fad yang excited. Kan Fad kan? Hari-hari terakhir ni kan. Hari-hari terakhir ni harap-harap ada miracle lah. Sebab so far miracle banyak kan jadi. Tiba-tiba kali ni tak ada lah, sedih lah. Sekarang kita nak bergerak untuk ke lokasi ikan paus. Kita orang sebenarnya tak tahu berapa lama untuk sampai ke destinasi. Jadinya agak sejuk. Kita nak pergi ke cafeteria. Oh. Ramai orangnya. Dia orang duduk saja ke atau apa? Tak, maksudnya dia orang duduk je. Dia orang tak minum apa pun. Jom. Mau apa? Oh, 3 ke 3 jam setengah. Lama. Datang ni. Well, I'm going to need you to surprise whenever we start seeing it. So in case you are inside, the thing I wanted to say is that you might have a whale or no, so you can grab them like this. Ada ke? Tak nampak. Tak nampak. Mana? Mana? Oh, tu. Mana? Wah. Tu. Bukan. Mana? Oh tu. Tu ada ekor. Nampak Kat depan. Oh my, how good was this? Body. Ada?
Tu je. Tu. Tolonglah keluar ekor dia. Itu saja atau cara kita untuk hari ini. Wheelsnya keluar seekor dua dan hanya tunjukkan bodinya tanpa ekor je. Semua air je. Semua air dan itu sajalah. Habislah ribu-riban. Fight macam mana? Sedih. Itu saja yang ada. Lepas tu nak balik dah. Actually aktiviti macam ni sebenarnya lebih kepada luck lah. Kalau luck kau bagus, kau akan dapat lah tengok. Tapi kalau luck kau tak okey sangat, habislah duit. Ini aktiviti last kita. Lepas tu kita dah meninggalkan ni dalam jam-jam terakhir. Sedih lah. So kita nak bergerak pulang ke Malaysia. Alhamdulillah, selesai semua aktiviti kami di Iceland. Rasa macam tak percaya. Esok, kami akan balik ke Malaysia. Hai guys, sekarang kita Jalan-jalan. Malam terakhir dekat Iceland. Sekarang kita dekat Reykjavik. Nak jalan kat Mazda. Esok kita fly balik Malaysia. So sad. tengah cari kalau ada benda yang boleh kita beli untuk bawa balik lah. Tapi masalahnya semuanya mahal jugalah. So tengoklah kalau ada. Kita ada pokai dah. Ada pokai dah. Dah pokai balik makan Maggi dah. Malam tu, kami habiskan waktu-waktu terakhir kami di Bandar Reykjavik. So kita berjalan-jalan, shopping, kaki-kaki shopping adalah di depan ini. Kita ikut je lah diorang. Siapa antara korang yang dalam geng korang travel, ada orang yang suka niche, ada suka shopping. So kalau time shopping, kita ikut diorang pergi shopping. Lepas tu kalau pergi jalan niche, diorang ikut kita pula. So sekarang kita ikut orang lah. Menikmati cahaya malam dan singgah di beberapa buah kedai untuk cari something untuk kami bawa balik. Rasa macam sedih sikit sebab kami pun tak tahu sama ada akan kembali atau tak ke sini. Cantik Kalau ada kedai rezeki, kuning Nurse. InsyaAllah kami akan datang balik. Kenapa yang ada kat sini? Tak tahu apa. Dikunci. Tu apa Tu macam ni kebayan. Ahli sihir. Ahli sihir. Fat mesti tahu. Apa tu sini? Dia Snow White lah. Nampak dia tahu. Snow White Dengan Wish. Snow White ni kenapa dia jantan? Phone ni Fat ke YouTube? Kenapa Snow White dia macam jantan? Mana? Yang ini pun Sengit. saya tak payah pergi bonus lah. Kita nak beli coklat kan. Harga lebih kurang je. Saya tak payah dah beli. Nak kena beli. Boleh juga. Sekejap. RM22. RM2. Magnetic piece of Iceland. Batu-batu dia ke ni? Trip ni bermula dengan 4 orang sahabat. Dan ini adalah kali pertama kami mengembara bersama. Kami excited, sedikit risau dan harapan untuk mencipta kenangan yang baik-baik saja. Iceland menyambut kami dengan tenang. Gunung ganang yang besar, air terjun yang mengalir tanpa henti dan suasana yang membuatkan kami rasa kecil tapi cukup mendamaikan. Kawah-kawah kentut, bau busuk. Masa tu, kami sedar betapa indahnya bumi ciptaan Tuhan
Dan betapa bertuahnya kami bila dapat melihat semua benda ni depan mata kami. Dalam perjalanan ni, tak semuanya berjalan lancar. Ada ketawa, ada penat dan juga ada perkara yang tak kita jangka. Drone kami hilang. Telefon Helmi pula rosak. Dan jujurnya, masa tu ada rasa sikit kecewa. Tapi dari situ, kami belajar satu perkara yang sangat bermakna. Bila kami tak boleh terlalu sibuk merakam setiap saat, kami mula benar-benar hidup dalam momen tu. Kami belajar untuk menghargai apa yang ada di depan mata. Memori yang paling indah rupanya tak semestinya dalam gambar, tapi yang perlahan-lahan terukir dalam hati. Salah satu momen yang kami takkan lupa bila kami berdiri bersama menunggu dalam sejuk malam di Iceland dan akhirnya aurora muncul di langit. Bukan melalui skrin, bukan melalui lensa, tapi betul-betul di depan mata kami. Masa tu, kami hanya mampu diam dan bersyukur. Trip ni mungkin hanya beberapa hari dalam hidup kami, tapi ia menjadi satu kenangan yang kami akan kenang sampai bila-bila. Kami bersyukur sebab pernah ada kat sini, melihat keindahan bumi ciptaan Tuhan dan pernah berkongsi satu perjalanan sebagai 4 sahabat. Iceland mungkin jauh, tapi kenangan ni akan sentiasa dekat di hati kami.